Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam ringkas 12 tengah hari. Kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi pembinaan tembok keselamatan di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat, perkara itu dimaklumkan oleh Majlis Keselamatan Negara baru-baru ini. Beliau berkata tembok keselamatan itu akan dibina di sepanjang sempadan dari Tumpat hingga ke Tanah Merah. Ia dibina bukan sahaja berperanan mengekang kegiatan penyeludupan dan jenayah rentas sempadan tetapi juga berfungsi sebagai benteng banjir. Seorang remaja perempuan berusia 18 tahun cedera di bahagian pinggang selepas dipercayai dilibas dengan objek tajam ketika membonceng motosikal di Jalan Tangga Batu Melaka. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patik berkata suspek menunggang sebuah motosikal berwarna biru gelap dan terus melarikan diri selepas kejadian. Mangsa dibawa ke Hospital Melaka dan dilaporkan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan cedera parah menggunakan senjata berbahaya. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat susulan kebimbangan terhadap penutupan kerajaan Amerika dan ketegangan perdagangan dengan China. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, kenaikan itu menunjukkan keyakinan pelabur terhadap mata wang negara walaupun pasaran global tidak menentu. Jelasnya ringgit berlega dalam julat RM4.21 hingga RM4.22 hari ini dan menunjukkan tanda pengukuhan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus West Ham Nuno Espirito Santo mengakui pasukannya berdepan masalah serius selepas tewas 0-2 di tangan Brentford. Nuno berkata prestasi pasukan tidak cukup baik selepas kalah 4 perlawanan pertama di laman sendiri buat kali pertama dalam sejarah klub. Kekalahan itu disambut dengan bantahan penyokong yang memboikot perlawanan sebagai tanda protes terhadap lembaga pengarah klub. Dalam pada itu, pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele dan Kapten pasukan Marquinhos kembali menyertai skuad Paris Saint-Germain untuk aksi Liga Juara menentang Bayer Leverkusen selepas pulih daripada kecederaan. Jurulatih PSG, Luis Enrique berkata kepulangan dua tonggak utama itu memberi suntikan semangat kepada pasukan yang berdepan masalah kecederaan sejak awal musim. Dembele sebelum ini berehat akibat kecederaan hamstring, manakala Marquinhos pulih daripada kecederaan peha. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.